Okey, hari ni kita nak kupas satu isu yang agak rumit. Kita panggil ia paradoks kratom. Anda pernah dengar tak pasal daun ketum atau kratom? Ia satu tumbuhan tapi reputasinya macam langit dengan bumi. Bagi sesetengah orang, ia penawar tradisional turun-temurun. Tapi bagi yang lain, ia dianggap ancaman kesihatan awam. Jadi, yang mana satu betul sebenarnya? Itulah persoalan besar yang kita nak rungkai. Cuba bayangkan ni, di Asia Tenggara, ia dah jadi macam minuman ruji untuk pekerja-pekerja tau. Untuk bagi tenaga, untuk tahan sakit. Tapi, bila kita tengok ke barat, cerita dia lain macam. Berita-berita penuh dengan laporan kes keracunan, malah kematian yang dikaitkan dengan kratom. Pelik kan? Macam mana satu benda yang sama boleh jadi kawan baik kat sini, tapi jadi musuh kat sana. Inilah paradoksnya. Okey, untuk faham cerita sebenar, kita tak boleh dengar cakap-cakap orang je. Kita perlukan sains, kita perlukan data. Nasib baik, ada satu kajian yang sangat menarik yang meneliti sekumpulan pengguna yang boleh dikatakan sangat-sangat istimewa. Sebab salah satu cabaran terbesar bila kaji kratom ni, terutamanya kes-kes dari barat, ialah banyak pengguna campur aduk macam-macam benda. Jadi susah nak tahu kesan kratom tu sendiri. Untuk dapat jawapan yang betul-betul tulen, para penyelidik ni perlukan apa yang dipanggil sampel bersih. Maksudnya orang yang hanya guna kratom. Itu je, tak ada benda lain. Barulah kita nampak kesan sebenarnya. Ya, 13 orang je. Mungkin anda fikir, sikitnya. Tapi dalam kajian macam ni, kualiti tu jauh lebih penting daripada kuantiti. Setiap seorang daripada 13 orang ni dipilih dengan sangat teliti. Kenapa? Sebab data yang mereka beri tu sangat-sangat berharga dan tulen. Dan inilah dia sampel bersih kita. Fikirkan sekejap ya, 13 lelaki purata umur 45 tahun dan purata tempoh diorang guna kratom 20 tahun. Bukan sekejap tu. Cara guna pun cara tradisional, minum air rebusan. Paling-paling penting, tak ada seorang pun ada sejarah guna dadah atau alkohol. Nak cari kumpulan macam ni, memang macam cari jarum dalam jerami. Sebab itulah kajian ni sangat istimewa. Dan para penyelidik ni bukan setakat tanya, "Bang, minum berapa banyak hari ni?" Oh, tidak. Diorang ambil sampel minuman harian peserta, bawa masuk makmal dan analisis guna mesin canggih yang dipanggil GCMS. Tujuannya satu je, nak tahu dengan tepat sampai ke titik perpuluhan berapa banyak bahan aktif kratom iaitu mitragaimin yang masuk dalam badan mereka. Tak ada agak-agak, semua berdasarkan data. Jadi, apa yang berlaku pada badan seseorang selepas minum air ketum setiap hari selama 20 tahun? Penemuan kajian ni ada berita baik, tapi ada juga satu amaran yang kita semua kena ambil perhatian. Okey, jom kita mula dengan berita baik dulu. Ujian darah mereka tunjukkan sesuatu yang agak mengejutkan. Walaupun dah guna berpuluh-puluh tahun, fungsi organ-organ penting macam hati, buah pinggang dan tiroid, mereka semuanya normal. Ini macam bertentangan terus dengan cerita-cerita ngeri yang kita dengar dari barat kan? Tapi, jangan serombok dulu. Kajian yang sama juga jumpa sesuatu yang merisaukan. Ada bendera merah atau red flag yang timbul dalam ujian darah mereka. Ia berkaitan dengan risiko penyakit jantung. Nampaknya, walaupun organ dalaman utama nampak okey, sistem kardiovaskular mereka mungkin menanggung beban, terutamanya bagi mereka yang guna dalam kuantiti yang banyak. Jadi, kalau kita ringkaskan ceritanya macam ni. Fungsi hati dan buah pinggang nampak elok, tapi kolesterol jahat atau LDL didapati meningkat. Begitu juga dengan penanda keradangan seperti HSCRP dan homocysteine. Ini semua adalah petunjuk awal yang menunjukkan wujudnya risiko tersembunyi. Ia bukan kerusakan organ yang berlaku serta-merta, tapi lebih kepada risiko penyakit jantung yang mungkin meningkat secara senyap-senyap dari tahun ke tahun. Dan semua ni membawa kita kembali kepada persoalan asal tadi. Macam mana satu tumbuhan boleh dilihat okey dari satu segi, tapi bahaya dari segi yang lain? Jawapannya, kawan-kawan, cuma satu perkataan. Konteks. Segalanya bergantung pada konteks. Tengok nombor ni baik-baik. 95%. Inilah peratusan kes kematian yang dikaitkan dengan kratom di barat, di mana si mati juga mempunyai sejarah penyalahgunaan dadah lain. Ini tak bermakna kratom tu tak bersalah langsung, tapi ia jelas tunjukkan yang dalam kebanyakan kes tragis, kratom ni jarang bertindak sendirian. Selalunya ada kawan-kawan lain yang terlibat. Dan untuk kita nampak gambaran yang lebih besar, satu kajian lain mendapati risiko kematian akibat terlebih dos adalah 1000 kali ganda lebih tinggi untuk opioid berbanding kratom. Sekali lagi ini bukan bermaksud kratom ni selamat 100%, tapi ia membantu kita faham skala risiko sebenar. Ia tak berada dalam liga bahaya yang sama dengan dadah opioid.
So, apa yang kita ada sekarang ialah dua dunia kratom yang sangat berbeza. Dunia pertama, kes-kes di barat, di mana kratom sering jadi sebahagian daripada koktail bahan-bahan terlarang yang membawa kepada keracunan serta-merta atau acute. Dunia kedua pula, kajian pengguna tradisional ni, di mana kratom digunakan secara tunggal. Ia mendedahkan risiko yang berlainan, bukan bahaya segera, tapi ancaman jangka panjang kepada kesihatan jantung. Jadi, apa kesimpulan kita dari semua ni? Sebenarnya mudah je. Cerita pasal kratom ni bukanlah hitam atau putih. Ia bukan selamat sepenuhnya dan ia juga bukan pembunuh seperti yang sering digembar-gemburkan. Risiko tu memang ada, tapi bentuk risiko tu berubah mengikut cara penggunaan. Penggunaan tradisional mungkin boleh elak kerosakan hati, tapi ia mungkin membuka pintu kepada risiko jantung pula. Ingat kan? Konteks adalah kunci. Dan akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu persoalan besar untuk difikirkan. Kajian ni dah buktikan yang konteks adalah segala-galanya. Jadi, patutkah kita terus menilai sesuatu bahan tu secara terasing? Atau dah sampai masanya kita mula menilai bagaimana ia digunakan, dengan apa ia dicampurkan dan siapa yang menggunakannya? Satu persoalan yang mungkin tiada jawapan mudah. Apa pendapat anda?